korang, Amoy nak advice korang, jangan kena terpedaya dengan marketing ataupun harapan palsu. Apa maksud Amoy harapan palsu? Trading dalam masa sebulan dah boleh beli kereta mewah. Trading dalam sebulan dah boleh naik private jet. Contohlah kata-kata diorang, oh join my channel, dalam sebulan you boleh jadi kaya. Itulah harapan palsunya. Guys, it's time for a reality check, okay? Trading dalam sebulan boleh beli kereta mewah. Dah berapa orang ada kereta mewah dah sekarang? Dah berapa orang naik private jet dah sekarang? Trading is a process, is a journey, okay? Dia ambil masa, dia kena belajar. Okay, bukan satu hari sebulan dah boleh jadi kaya. Amoy sendiri dulu pun ingat, wah dalam sebulan boleh berjaya. Masa tu Amoy first belajar, Amoy tengah kerja full time tau. Sambil full time Amoy belajar trade. Ingat, okay dalam bulan ni Amoy dah berjaya kaya, boleh quit full time job. Tapi bukan, Amoy ambil masa 3-4 tahun baru sampai tahap sini. Baru boleh quit my job jadi full time trader. Dulu Amoy pun bayar personal coaching. Apa 700 seminggu, tak apa Amoy bayar sebab Amoy nak kaya, okay? Tapi last belajar apa? Benda yang Amoy belajar dekat internet je. Sampai satu hari Amoy jumpa mentor yang bagus. Dia sangat-sangat baik. Dia ajar, dia tolong Amoy dari A sampai Z. Kalau tak ada dia, hari ni Amoy pun tak boleh jadi full time trader. Amoy tak ada masalah nak share my forex journey, my forex knowledge, my forex education dekat korang semua for free. Semua Amoy bagi free dekat channel tau. Tak ada minta 1 sen pun. Okay, kalau korang nak belajar, nak tahu, boleh klik link dekat bio, okay?